Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, khabarkanlah aku tentang suatu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku dari neraka. Baginda menjawab, engkau menanyakan suatu perkara yang besar, namun hal itu menjadi ringan bagi siapa sahaja yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau harus beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah. Kemudian baginda bersabda, sudikah engkau tunjukkan pintu-pintu kebajikan? Puasa adalah perisai, sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api, dan solat seseorang di tengah malam. Kemudian baginda membaca ayat yang bermaksud lambung mereka jauh dari tempat tidurnya sebagai balasan terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan. Surah As-Sajdah 16 hingga 17. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sudikah engkau aku khabarkan tentang kepala pekerjaan, tiang dan puncaknya? Aku menjawab, ya wahai Rasulullah. Baginda bersabda, kepala pekerjaan adalah Islam, tiangnya adalah solat dan puncaknya adalah jihad. Kemudian baginda bersabda, sudikah engkau kuberitahukan tentang penguasa bagi semuanya ini? Aku menjawab, ya wahai Rasulullah. Lalu baginda menunjuk lidahnya seraya bersabda, kendalikan ini. Aku bertanya, wahai Nabiullah, apakah kami diseksa kerana setiap ucapan yang kami ucapkan? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz, tidaklah manusia ditelungkupkan di atas hidungnya di dalam neraka kecuali hal itu menjadi persemaian dari lidah-lidah mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan katanya hadis ini hasan sahih.